Neonatal jaundice, baby kuning. Apa dia? Kenapa? Dan bahaya ke? So ni soalan yang saya nak settlekan hari ni. So baby kuning. So neonatal jaundice, kuning baby. Biasa ke tak biasa? So terutama di region kita di Southeast Asia ni, Melayu terutamanya, agak common. Kalau berbanding dengan di negara UK, tempat-tempat Caucasian, kita punya kuning ni lebih common daripada tempat-tempat begitu. Kenapa jadi kuning? So baby jadi kuning sebab darah merah dia pecah. So darah merah baby, darah merah ada dalam dia ada hemoglobin. So hemoglobin ni kerja dia angkut oksigen, dan dia angkut oksigen bagi kat badan. Kemudian dia ambil carbon dioxide, dia pergi kat ni kerja hemoglobin. So kita perlu hemoglobin. Hemoglobin tu juga yang menyebabkan darah jadi warna merah. So bila darah merah pecah, hemoglobin tu keluar kan. So hemoglobin ni kena diproseskan supaya badan pun boleh buat hemoglobin yang baru. So bila proses metabolizekan hemoglobin tu, byproduct dia adalah bilirubin. Dia ada proses-proses dia lah. So bilirubin yang berwarna kuning. Dan bilirubin ni dia boleh kenapa dia bahaya? Sebab bilirubin ni dia perlu diproses di hati. Bila dah proses di hati, baru dia boleh keluar ikut kencing, boleh keluar ikut berak. Tapi baby baru lahir, hati dia belum cukup matang lagi. So proses dekat hati tu agak lambat. So sebelum bilirubin tu diproses di hati, bilirubin ni dia boleh cross pergi ke otak. So bila banyak bilirubin tu, dia akan banyak pergi ke otak dan banyak akan mendap dekat otak dan boleh menyebabkan banyak masalah. Dia boleh menyebabkan bilirubin encephalopathy. So bilirubin encephalopathy tu maknanya otak jadi bermasalah, dysfunction sebab bilirubin yang tinggi. Boleh menyebabkan sawan, boleh menyebabkan baby jadi tak sedar, boleh menyebabkan rosak otak. Di antara penyebab pekak adalah bilirubin yang tinggi. Di antara sebab untuk cerebral palsy pun, kecacatan otak juga disebabkan oleh bilirubin yang sangat tinggi, kuning yang sangat tinggi. So kuning jangan buat main-main, dia boleh jadi berbahaya, malah boleh menyebabkan kecederaan kekal pada otak bayi. So kalau baby kuning, kita kena beri rawatan yang terbaik. Apa rawatan dia? Yang pertama adalah susu. Make sure baby dapat susu yang mencukupi, dan terbaik adalah susu ibu. Macam mana pun susu ibu terbaik. Bukan susu kambing, bukan susu apa-apa haiwan yang ada. So susu kambing tidak menyebabkan kuning tu turun. Susu ibu boleh bantu. Bagi banyak susu. Bagi lebih banyak susu. Make sure baby minum susu dengan baik. Make sure baby buang air besar, baby kencing. Sebab kuning tu akan keluar ikut berak kencing. Dan kemudian kalau masih tinggi juga, then kena masuk ward untuk kita start fototerapi. Fototerapi lampu yang warna biru tu. Tak perlu jemur dekat cahaya matahari. Dulu mungkin kita buat, mungkin 20 tahun lepas ada kita galakkan lah jemur kat matahari. Tapi sekarang kita tak advise untuk jemur di matahari.